Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa sembahyang subuh secara berjemaah, dia di dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Hadis kata demikian. Jadi kita mahu Allah jaga diri kita, jaga duit kita jangan kena curi, jaga kereta kita jangan aksiden, jaga rumah kita jangan kawak masuk, jaga rumah kita jangan terbakar, jaga pekerjaan kita, jaga apa yang berkait dengan kita. Tiap-tiap pagi sembahyang subuh berjemaah. Di masjid atau surau atau di rumah sendiri. Jangan sembahyang seorang. Itu amalan yang mudah kita lakukan. Satu. Yang kedua, lepas sembahyang subuh, kaki jangan ubah, kekal dalam tasyahud akhir. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis 10 kali. Selepas tu baru ubah kalau nak ubah. Baca doa itu dalam keadaan kaki masih dikekalkan dalam tasyahud akhir. Lepas bagi salam, orang istighfar. Lepas istighfar, baca doa itu 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Habis tu nak ubah daripada tasyahud akhir, nak ubah nak bersila ke, nak bertinggung ke, nak tungguin buyung ke, ikut suka. Sebelum tu jangan ubah lagi. Siapa kata? Nabi SAW sabda sedemikian. Hadis Imam Tirmizi, nombor hadis 3474. Bukan nombor ekor, nombor hadis. Nombor hadis dah 3474. Siapa mengamalkan zikir ini selepas sembahyang subuh dalam keadaan kaki kekal dalam tasyahud akhir, maka di antara fadilat dia hufidha min kulli makruh, dipelihara akan dirinya daripada setiap perkara yang dia tak suka sepanjang hari tersebut sampai subuh pagi esok, 24 jam. Jadi yang ni tuan-tuan tolong amal. Sembahyang subuh berjemaah tiap-tiap pagi, 1. Baca 10 kali lepas sembahyang subuh dalam keadaan tasyahud akhir, kaki tasyahud akhir, 2. Yang ketiga ayat kursi. Ayat kursi baca sehari 6 kali sekurang-kurangnya. Lepas subuh sekali, lepas luhur sekali, lepas asar sekali, lepas maghrib sekali, lepas isya sekali, sebelum tidur sekali. Di tempat tidur. Siapa yang baca ayat kursi mati mudah masuk syurga. Satu kelebihan dia. Ayat kursi lepas sembahyang 5 waktu. Siapa baca ayat kursi mudah-mudahan dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kerana dalam ayat kursi ada perkataan jaga. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak memberatkan akan Allah itu menjaga langit dan bumi. Kalau langit dan bumi Allah boleh jaga dengan senang, kita yang lebih kerdil daripada langit bumi lagi senang jaga. Maka membaca ayat kursi, dia di samping mudah masuk syurga bila mati, hidup dia dipelihara oleh Allah. Jadi 3 amalan ni kena lakukan setiap hari. Sembahyang subuh berjemaah, baca doa 10 kali tasyahud akhir, kaki dalam tasyahud akhir, dan ayat kursi.